Okey, Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada CBG Myvi G3 CVT. Okey, CVT Myvi G3 CVT facelift tahun 2023. Okey, so Myvi ni aku baru lepas tukar minyak CVT dengan minyak enjin lah. Okey. Jadi sekarang ni dekat meter dia ni dia naik lambang spana lah ataupun service reminder. Okey. So ada setengah orang kadang-kadang dia tak suka naik indikator dekat meter ni, dia jadi serabut. Okey. So aku pun dah servis. Jadi sekarang ni aku nak hilangkan balik lambang spana tu. Okey ya. Okey, step dia macam mana? Step dia kita padamkan enjin dulu. Okey. So lepas tu kita tekan odo ni lama-lama Jangan lepas. Okey, jangan lepas. Lepas tu kita buka switch 2 kali. Okey, dah buka switch. Korang perhatikan lambang spana tu dia berkelip. Okey, dia klik laju. Okey, dah padam. Okey, settle. So sekarang ni aku akan off balik switch. Aku akan start engine. Okey, nampak lambang spana dah hilang . So aku start engine. Okey, lambang spana dah hilang. Okey. So macam tu je cara nak reset dia. Tak perlu nak guna scanner. Okey. Tak perlu nak guna scanner. So dia boleh reset guna button odo trip tu. Okey. Assalamualaikum.